Hi guys, welcome back to my Okay, hi guys, welcome back to my channel. So, aku dah lama gila tak buat konten. Bukan setakat tak upload, tak record also. Ni, berbalik konsert. Wristband pun aku pakai. Baju ni pun dah ada lagi. Sebab aku lapar gila. Satu hari tak makan, pergi konsert, tak okey. Walaupun konsert millennial So, aku nak makan. Aku masak. Aku masak Maggi dalam mangkuk Maggi. Lepas tu rupanya macam ni menyelerakan lah. Macam ni. Macam biasa. Tapi aku letak telur. Then aku letak. Okay. Jangan tanya berdiri dekat mana. Sebab ni abang kecuali dia punya. Ni warna pink ni tahu bapak aku. Jangan jangan tahu bapak aku warna pink. So bapak aku dah kat rumah minggu ni. Tapi esok dia sudah mau pulang. Sebab tu aku tak ada buat video tu. Buat apa ada kan. Muka aku macam makin nice ni. Adakah produk nak hantar bagi tahu review kata aku guna produk tu bagus. Apakah kata dia pedas sangat pula. Macam tak makan tu hari. Makan tadi. Apa? Roti. Sebelum pergi konsert. Maafkan saya biskut-biskut. Takkan korang bayar roti. Semua benda roti. Bentuk macam roti je roti. Tak nak post tu, tapi tadi tu saya dapat invitation to pergi konsert ni. Konsert Soul City yang ada Rafiq, La Ahmad, Innuendo. Actually kinda good lah konsert tu. Cuma dia punya sound system tu macam sedikit nyaring ya. Lepas tu Rafiq tu pula duk tarik-tarik macam macam tu. Aku kan nak beli. Aku punya chopstick masak ni. Nampak? Masak kan macam ni. Kita sebab ni panas. Ni apa satu je. Puasa video kali ni aku tak cut makan.
Yang teringat aku cucak-cucak. Tapi tak ramai Gen Z kongsi tu. Tengok dekat track macam ramai tapi tak nampak. Apalah. Tapi aku adalah satu Gen Z kat situ dengan kawan aku. Tu yang tepi-tepi kami ni. Tua-tua. Lepas tu dia suruh bangun, dia duduk. Alah. Kesian kau. Maksudnya lagu-lagu mereka tu kan macam cantik menarik, tarik kami mendebam macam tu. Tapi hang duduk. So okey lah, asalkan hampa tak mengamuk orang bangun okey lah. Sebab macam tepi aku tu akak tu tak bangun. Tapi kawan aku tu pun akak tu tak bangun. So kami bangun kat tengah. Tapi semua orang bangun lah kecuali dia. Tapi kat bawah yang macam platinum ke VIP tak. Yang tu gempak gila weh. Dia pun bangun daripada rasanya kira start je artis baru tu mai. Dia tu baru dia tak duduk lah. Daripada pergi depan buat gig lah. Syok tak? Dekat Unify Arena ni geli nama dia. Jadi nama Aziatum macam okey. Lepas tu apa nak cakap? Cakap apa aku? Sakit perut lah weh. Aku tak mau makan tau. Makan sakit perut. Kau tu tak ada apa cakap. Tapi aku nak buat video. Aku nak update aku punya YouTube. Macam aku nak buat ni live update. Update live. Live update. Live update macam live update lagi. Update live. So itu saja. Oh, forget to tell you guys something. Kita rambut aku ni panjang. Tetapi aku dah otot-otot sikit kat sini tadi. Okay lah, tapi conscious. Itu je kot. Nak buat tu je lah. Banyak tengok bola. Lepas tu kan aku buat video. Dalam gelap nanti. Kita cuba. Kalau tak, this is best ni je. Watching, bye bye.